yang kami letakkan. Banyak panjang sangat. Biar Ain cakap je lah. Okay guys, sekarang ni kita baru lepas pack. Semua pack ni, barang ni kita orang nak pergi bercuti guys. Kan, kita nak pergi mana? Bercuti bawah. So korang tengok, barang ni semua untuk 8 ke 9 malam guys, percutian. Okay guys, kita dah packing semua barang. Dah penuh satu bonet Hilux ni. So jom gerak, let's go. Okay guys, kita sekarang dah berada di Bukit Kayu Hitam border. Setelah berapa jam 8 jam kita drive dengan hujannya, dengan jamnya, akhirnya ngam-ngam pukul 11 sampai di border Kayu Hitam. Ini dekat border Malaysia guys. Kita nak cop pasport kat sini lah. Oh, banyak juga dibuka, 4 lorong. Okay guys, kat sini dah sampai dekat border Thailand. Sini lah korang akan cop nanti pasport. Lepas tu bagi insurans. Okay guys, kalau korang sampai malam, korang kena bayar OT dia. OT dia lebih kurang berapa tak? Nanti kita tengok.